Kita orang kampung je. Tidur pun pakai kain pelekak. Tai kipas nombor 3 ngadak ku celok kekek. Pagi-pagi mata tak celek lagi. Handbrake terakak dah. Awak, nanti anak kedua kita kan nak tak nama gapo pula Awak bicara teh. Dok saja je anak cedek awal-awal. Tak kalu. Kalau puan nak letak nama Aminah ko, Aisyah ko, kalau lelaki Muhammad Ali, Abdullah ko, comel juga. Tu nama zaman dulu. Tu jangan duk ada harap agak. Malu korek awak ni. 2020 ni dah ni. Aku tak pakai dah nama gitu. Apa awak nak letak nama gaponya? Oh, kena ikut terang lah. Letak nama tu biar bunyi Mak Saleh sikit. Brian ko. Brian bin Muhammad Azwari. Mahal tu bunyi. Gapo dia mu ni? Jangan dia terpengaruh sangat gak dengar orang barat. Sedar sikit kita tu duduk mana. Tak salah pun. Tengok jiran kita tu. Jackson dia letak nama anak dia. Anak Jaafar tu kok? Jackson bin Jaafar? Tak masuk langsung. Tak sah lah. Agak nak letak nama kelas-kelas antarabangsa. Memuluk pun bawah Kedah lagi tu. Tak sedap lupa diri dah. Lebih pada artis ni. Anak-anak artis orang-orang kaya. Tengok nama Fatimah, Yusof, Ahmad. Kita hok kelas-kelas duk kapung makan ikan kering nak letak nama Brian. Lepas pindah jatan ni. Tak malu korek kau. Tak sedap tiga Mak Saleh lah. Sedar diri sikit. Kita orang kampung je. Tidur pun pakai kain pelekak. Tai kipas nombor 3 ngadak ku celok kekek. Pagi-pagi mata tak celek lagi. Handbrake terakak dah. Tak sabar nak tambah baru tu. Saya ready dah. Ni, ni saya kena Mak minum cek kah kopi ni lah. Muka awak kata ready dah ke? Mami-mami hok TTC ko ikhtiar hamil ke? Boleh dah minum cek kah kopi ni. Mana tahu ada rezeki boleh buka buku pink. Kalau untuk masalah dalamnya pun boleh cek kah kopi ni. Kalau masalah periods, guguk, keputihan, miswi berbau. Lepas tu hok penting kopi ni boleh tingkatkan keinginan isteri. Bini, kalau minum hok ni gak, tok lelaki mata ite pakatah lah. Kalau anda teka. 90% untuk lelaki bini bila baloh, dia akan selesai masalah dia dalam bilik. Lah, minum kopi segelah, masuk bilik wadidau gak. Selesai masalah.